Dulu kita sangat mengagungkan mereka yang ada IQ tinggi. IQ tinggi ni, IQ ni ada banyak spektrum lah tuan-tuan. Dia pandai matematik, dia pandai buat kira-kira, dia buat pandai macam dalam bidang fizik, pandai dalam bidang chemistry. IQ tinggi. Anak yang ada IQ tinggi ni tuan-tuan, oh, satu benda yang dibanggakan. Bahkan tuan-tuan, kita Malaysia pun lahirkan banyak anak-anak yang IQ tinggi. Tuan-tuan pernah tak dengar adik Adi Putra tu kan? Itu tuan-tuan IQ dia tinggi dan kepakaran IQ dia dalam bidang matematik. Cuma tuan-tuan, satu benda yang kita kena akui bila semakin lama, semakin ramai yang ada IQ tinggi, tetapi kenapa ada di antara mereka yang tak boleh survive dalam alam pekerjaan? Tuan-tuan, ni saya cerita ni bukan nak burukkan sesiapa, tapi itu realiti. Betul tak tuan-tuan? IQ tinggi tapi tak boleh survive dalam bidang pekerjaan, dalam hubungan, kan, dalam sesuatu tempat untuk dia berkhidmat. Kenapa tuan-tuan? Sebab IQ semata-mata dia tak boleh buatkan kita survive. Exactly. Sebab ada satu lagi part. Sebab tu dalam Quran banyak cerita pasal emosi. Kerana ada satu lagi benda yang kita kena belajar. Dan hari ni kita nak belajar tuan-tuan adalah EQ ataupun kita boleh kata EI. Okey, EI ni apa? EQ ni apa? EI ataupun EQ ni adalah emotional quotient ataupun emotional intelligence.